Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di YouTube channel Esa Asbroke. Okey guys, sekarang aku berada di negara Albania. Kat belakang tu ada satu gunung lawa gila. Sekarang aku berada di hotel, aku dah lupa nama dia. Okey, agak cantik hotel dekat sini. Dan suhu dekat sini tak berapa sejuk macam semalam kita pergi tu. Semalam tu sampai 1 angka. Memang sangat-sangat sejuk. Dekat sini belas, tapi angin dia kuat. Boleh tengok pokok belakang ni goyang. Albania mungkin bukan nama yang selalu orang sebut bila cerita pasal Eropah. Tapi sebenarnya negara kecil di Balkan ni simpan sejarah yang sangat panjang. Albania pernah berada di bawah Empire Rom, kemudian Uthmaniyah selama hampir 500 tahun. Sebab tu budaya dia unik, campuran Eropah dan Timur. Lepas Perang Dunia Kedua, Albania jadi antara negara paling tertutup di dunia di bawah pemerintahan komunis Enver Hoxha. Ribuan bunker dibina kerana negara ni hidup dalam ketakutan akan peperangan. Hari ini Albania bangkit sebagai negara yang aman, penuh sejarah, pantai cantik, gunung yang tenang, dan rakyat yang sederhana tapi sangat kuat semangatnya. Albania bukan sekadar destinasi, dia adalah kisah tentang bertahan dan bangkit semula. Guys, so kita dah pun sampai dekat Tirana. Nama tempat ni Tirana. Okay, dia macam dataran. Lepas tu ada satu tugu kat belakang aku ni guys. Okay. Lepas tu sini dia macam dataran lah. Satu dataran yang besar. The building. Okay. So kita ada satu masjid. Nampak tak guys? So dekat sini okey, sangat-sangat okey. Lebih kurang 12-13. Tapi still orang-orang ni pun pakai baju macam aku, sebab takut tiba-tiba ada angin yang kuat kan. Foto-foto dia bagi aku untuk foto gambar negara Albania ni. Okay, uncle ni pandai sikit lah cakap Melayu. Dia bagi aku ambil gambar tadi okay, tu. So ni dia nak bergambar dekat tugu ni. Lepas ni aku akan pergi ke ada tempat poin-poin yang dia cakap lah, kita akan pergi. Ni ada patung krom satu. Oh, Grand Taxi Volkswagen tu, EV guys. EV tu, Volkswagen EV. Oh, lain macam. Okay guys, jom kita pusing-pusing. Ni lah Volkswagen dia, sama juga EV tu. Mantap. Macam ni je lah taksi kuning. Okay. Okay, jom. Oh, bangunan dia lawa lah guys sini guys. Nampak tak? Best lah negara orang. Sini yang tengok lambat je orang isap okok. So boleh je lah isap pot tu. Kat sini mula tak berasap sangat lah guys. Dia tak sejuk. Dia 12 kan. Ni ada satu tugu, Tugu Alfasu Alfonsul ke. Kami melentik misai dia. Aku tak tahu siapa nama dia ni. Alfasu Alfonsul. Ni macam tempat-tempat dia orang lepak guys. Memang ramai orang sini. Tak apa, aku berjalan sambil bawa korang macam ni lah. Kang macam tu kan takut tak ada ikut orang. Okay. Ya, tepi-tepi. Okay. Okay, kita try makan jagung dekat Euro Harga dia sebatang €1. Mantap. Ya, jagung dia kerabai. Kalau kau gigi tak kuat confirm patah gigi kau. Memang kerah gila jagung dia. Tak boleh bincang tu. Oh. Ini dia Polo Legend guys. Kata aku tak ada masuk kat Malaysia kot. Masuk game Polo yang model lama ni. Kata aku tak ada. Ni EV tadi lah. Lawa gila tu. Asal lah tak masuk Malaysia style gila. Ni banyak Volkswagen yang jenis macam ni tau. Yang dia orang buat kerja kan.
BMW memang common lah. BMW memang Euro kan. Hyundai pun ada kat sini oh, Hyundai. Ni kereta apa lah? Ni agak pelik lah kereta dia. Korang kat sini ada yang friendly, ada yang muka ketat. Tapi belah-belah Euro ni, dia orang cakap dia orang ni racist sikit lah. Dia orang pandang rendah dekat orang-orang Asia. Macam tu. Dia orang pandang rendah. Macam dia orang punya kasta lagi tinggi lah. Kepala bu kan? Tapi rasa aku negara kita juga lagi best lah. Walaupun negara dia ni beza sejuk je lah. Bukan cuaca dia. Malaysia lagi best, banjir. Alright guys. So ni dia. Ni dia punya bazar lah. Okay. Kat tepi-tepi ni ada kedai-kedai jual ikan lah, daging lah, macam-macam ada. Okay. Besar anjing dia guys. So ni lah bazar-bazar dia, jual barang-barang basah, pisang ada lah, sayur lah, macam-macam ada kat sini. Mencungap aku jalan. Main jauh lagi. Jom kita masuk pasar dia guys. Tengok apa ada dalam ni. Ada jual madu. Okay. Ada jual sayur. Alright guys, aku dekat dia punya lorong ni banyaklah kedai. Kita nak patah balik ke sana. Okay. Ni tempat-tempat dia. Dia jual ikan dah, jual apa lah dekat sini kan. So sekarang kita makan ni guys. Okay. So kita ada dekat restoran, aku tak tahu lah. Restoran dia macam KFC, McD lah. Dia macam kebab lah guys. Inilah makanan dia. Okay. So jumpa makan guys. Kita dah sampai dekat satu tempat ni, kat hentian. Kita nak menuju ke negara lain pula lepas ni. Dekat belakang aku ni bapak lawa gila guys. Gempak habis. So kita dengan brother kita. Yeah. Bang okey bang? Saya kenal long. Kata abah ini owner, saya kan hantar gambar. Dia kata abah ini owner roket apa? Oh anak awak kenal? Famousnya. Tak main. Ini artis punya. Kantoi lah saya. Taklah. Kadang-kadang tu kan nak mengeratkan hubungan. Ya betul. Sebabnya kita jumpa kat sini. Ya betul. Okey. Tak. Guys, lawa gila guys. Ini serius. Bapak gempak. Aku memang suka nature-nature macam ni. Kan? Memang best. Okay, kita pergi toilet dulu lah, nak kencing lah guys. Bagi aku kan, setiap hentian dekat sini hentian yang bermakna. Hentian yang bermakna. Sebab memang lawa gila guys. First time aku dapat lihat view yang macam ni punya, lawa tau. Aku rasa macam teruja lah. Sepanjang-panjang jalan sebenarnya banyak gila view lawa. Cuma aku macam nak shoot ke tak shoot ke, sebab aku leka menikmati sendiri. Aku rekod pakai mata aku sendiri lah. Tengok atas tu, kuning-kuning. Mungkin korang dalam video lain tau dengan real mata live kalau kita tengok kan. Atas-atas tu guys. Aku cuba zoom rapat, nampak tak? Memang dia punya art dia mantap habis. Anjing kat sini besar-besar Pak Bu. Dia kalau kokak kau mampus. Tengok guys hutan dia. Nampak tak hutan dia? Cantik gila kan? Bang lawa tak bang?
Lawa tak? Setiap hentian penuh bermakna bang kan? Memang lawa. Seperti Kan? orang ni juga. Orang ni juga. Ya. Sini orang lawa-lawa. Tak ada yang tak lawa. Betul saya jumpa ni tak ada yang tak lawa. Semua lawa-lawa. Semua lawa-lawa. Semua lawa-lawa. Kesalah mata saya. Tak kalau kan? Betul memang lawa bang. Brother kita ni lawa bang kan? Lawa. Apa yang lawa?